Hi guys, welcome back to Sanjay Karu. welcome back to Sanjay Karu. So, hari ni kita akan buat video apa? Video? Horror. Ya, hari ni kita akan buat video seram. So, video seram hari ni saya rasa agak menyeramkan juga. Okay. Kita tengoklah apa yang jadi. Okay, so hari ni kita ada tetamu. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment and share. And then Subscribe. Okay. Jangan lupa untuk Share. jangan lupa like, comment and share. And then jangan lupa untuk support kita. Okay. Okay, kita jumpa sorry, kita panggil tetamu kita. 3 inilah tetamu kita, iaitu Satya deh. Okay. Hari ni kita akan buat horror video dengan trio kita. Okay. Okay, so hari ni kita akan buat horror video yang bertajuk Kelly's Castle. Okay. Kelly's Castle, rumah agam. Kelly's Castle. Kelly's Castle, misteri rumah agam berhantu. Okay. So hari ni kita akan bacakan satu persatu. Sabar. Okay. Kita akan bacakan satu persatu apa sejarah dan apa misteri yang berlaku di situ. Dapat boleh tidur lah. Harap-harap boleh tidur. Okay, saya baca dulu. Nanti tunggu giliran. Tunggu giliran. Okay, saya first. Saya Okay. Kelly's Castle terletak di Batu Gajah, Perak. Kelly's Castle bukan sekadar tinggalan sejarah kolonial. Ia adalah sebuah rumah agam terbengkalai yang menyimpan terlalu banyak cerita. Dari kisah cinta terhadap keluarga yang tak kesampaian hinggalah kegangguan paranormal yang masih dilaporkan hingga hari ini. Tempat ini seolah-olah masih dihuni oleh sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, ramai pengunjung datang untuk tangkap gambar. Sabar. Dia banyak cerita. Ini seram sangat. Kagum dengan seni bina unik dan nuansana estetika zaman silam. Tapi ada juga yang pulang dengan perasaan tak sedap hati dan sesetengah dengan sesuatu yang tak diundang. Okey, dari Istana Cinta Agung menjadi tapak terbiar. Okey, kita bagi kat Ikaru lah baca. Baca. Kenapa lah dek? Bacalah. Kenapa? Saya takut. Baca je. Okay lah. Jesus Christ. Menurut Lobah Merah, William Kelly Smith merupakan seorang peladang kelahiran Scotland. Berhijrah ke tanah Melayu dan membina kekayaan melalui peladangan getah demi isteri dan keluarganya. Beliau membina sebuah istana agung yang penuh pengaruh sebina Sakina. Apa ni? Macam apa ni? Saya Melayu. Okay, sabar. Stop, pause tu lah. Saya nak tanya kat Satya lah soalan kita pergi kepada Q&A. Okay? Apa ni pula? Sabar, sekejap je. Sebab dia ni macam beli je dia tadi. Macam tak ada Saya memorize dulu. Sabar. Okay, kau baca dulu. Okay, biar kita Ikaru masuk kamera lah. Okay, so biar dia baca dulu, kita tanya soalan pula kat kita. Hari ni tajuk pada cerita seram kita pada hari ni. Alah, hari ni bising lah. Jangan baca lah, biar saya baca je. Okay, apa? Saya nak tanya soalan. Soalan pertama, kita hari ni cerita pasal benda apa? Jangan gelak-gelak. Answer please. Apa? Cepat.
Hari ni kita cakap pasal apa? Tempat apa? Kelly's Castle. Kelly's Castle. Pandai pula dia cakap sebab Kak Ikaru bagi jawapan Bro. Okay, soalan kedua. Tahu. Okay. Apa Kelly's Castle terletak di negeri mana? USA. Tanah Melayu dia cakap USA. Mengaruh dah. USA. USA mengarut. Merah dah dia. Okay. Dia terletak di Perak. Okay. Tempat. Oh, maksudnya tadi kita baca tu dia tak tengok dia macam apalah aku nak buat. Apalah aku nak buat. Tu je lah kerja dia. Okay dah, cepat. Okay. Saya stop dekat mana? Okay. Cepatnya dah 6 minit. Cepat sangat-sangat. Okay. Lengkap dengan lift pertama di Tanah Melayu dan terowong bawah tanah. Okey, saya. Namun pada tahun 1926, Kelly meninggal dunia secara mengecut akibat radang paru-paru semasa bercuti di Lisbon. Pembina istana itu terus dihentikan. Isterinya dan anak-anak tidak pernah kembali. Okay, saya hakikatnya saya tahu cerita ni lah. Saya memang dah tahu. Saya tengok je dalam Google untuk pastikan. Alah, saya nak tengok dalam Google untuk pastikan je sebab saya dah tahu dah cerita dia apa. Korang tahu tak kenapa saya tak nak jadi datang dekat horror video? Sebab ni. Saya takut. Saya penakut. Kalau kalau semua takut, saya tak tahu lah nak cakap apa. Awak baca dah. Awak baca. Sabar, saya tahu sikit lah cerita pasal Kelly Castle ni sebab saya dah buat video pasal benda ni. Oh, yang ni 5 tu tapi awak part 1. Yang ni part 2 kan? Apa? Awak cakap 5. Istana dia. Itu 5. Ini 1 je mah. Tapi yang ni part 2 kan? Bukan. Kelly Castle ni, okay, dia adalah terletak di Perak, Batu Kaca. Untung tadi dekat Melaka dan JB. JB ada satu, Villa Nabila. Aduh, nanti pergi Skudai yang tengok rumah tu. Okay. Diam lah nak cerita sikit ni. Okay, Kelly's Castle ni ada banyak pintu kat rumah dia. Saya dah research lah. Memang semua saya tengok masa saya buat video. Pintu dia banyak. And then Kelly Castle ni, balkoni dia, walau siang pagi manusia pergi, kan dia dah jadi museum Kelly Castle kan. So kalau masuk je dalam tu, dia memang ada vibe seram. Okay, dia memang ada rasa. So kalau pergi dekat balkoni, some people ramai dah nampak makhluk halus. Makhluk halus warna putih. Okay, Ikaru. dia tak nak dengar, biarkan je lah. Kita kalau nak baca saya boleh. Penakut. Lepas tu sebab tadi kita baca kan, bising lah. Sebab apa Kelly meninggal? Sebab radang paru-paru. Maksudnya? Sebab radang paru-paru heart attack. Oh, saya tahu. So yang siapa ni? Apa nama lupa lah. Kelly. Bukan husband dia. Dia dah stop buat bangunan tu. Lepas tu dia tinggal lah Tanah Melayu macam tu je. Dia dah bina tapi separuh. Lepas tu dia tinggalkan. And then dia dah jadi satu museum. Dan memang ada vibe seram di museum itu. Okay, kalau siapa nak pergi museum tu, try pergilah. Saya tak pernah pergi Perak lagi ni. At your own risk. Tapi makhluk halus memang ada guys. Siang, pagi, malam semua ada. Korang pergi malam lagi shock. Macam tu. Pagi pun ada. Sebab itu adalah milik. Bukan hantu takut pada siang. Siapa cakap? Fakta mana yang cakap siang hantu takut? Ikaru. Siapa saintis yang jumpa? Rasanya I don't know. Saya tak tahu. Kita biarkan je. Tapi saya dah tengok lah cerita saya ni. nanti tamat saya tahu. Saya memang dah tahu dah cerita dia. Kelly Castle memang tempat yang seram. So Kelly
husband dengan dia ada satu anak. Okay? Kamu rasa. Sorry. Kau hantu mana ni? Macam mana? Okay, so Kelly Castle ni memang tempat yang seram. Okay, and then sabar. Okay, kalau korang boleh tengok, sekejap, mana rumah dia? Ni, balcony dia. Nampak? Nampak tak? Balcony yang warna kuning tu. Yang ni, balcony ni lah paling seram. Pak kata ramai yang pergi Kelly Castle. Kalau korang pergi TikTok pun boleh tengok ramai dapat konten pasal Kelly's Castle. Okay, korang boleh type je Kelly Castle. Nanti Dan tunggu saya tau. Nanti tunggu saya tau. tak nak. Kenapa? Nanti tak boleh tidur. Nanti tak boleh tidur. Besok pagi. Besok pagi. Okay, sekarang kita nak buat Q&A, Ayu. question and answer. Dia kan sebelah saya ni baju hitam ni, daripada tadi duduk diam je kan. Soalan dia banyak, soalan dia sikit. Tanya. Okey lah. Okey, kita apa Kelly, tempat yang Kelly Castle, dalam Kelly Castle tempat mana yang seram? Balcony. Bagus, dah baca. Okey, so ini pula kita tanya, waktu bila tempat tu memang seram? Malah. Okay, betul. And then Naruto. apa nama wife dia? Apa nama wife dia? Cakap. Saya tahu. Cakap. Apa nama wife yang kena sakit radang tu? Kau cakap. Wife. Oh, wife. Apa? Sabar. Saya nak dia. Siapa? Kau cakap. Aku tak tahu jawapan dia. Ya, cakap mana? Kelly. Kelly tu. Kelly lah yang kena sakit radang tu. Husband tu nama dia lain. Nama dia apa? Kali. Dua kali. Kekacipan Satya. Dia gila. Kau lagi ke penakut? Dia masuk konten, tiba-tiba tak cakap apa-apa. Memanglah tu. Dia ada baik. Aku tak baik. Alah. Ya, dua ada mic boleh minta mah. Macam ni. Masalahnya ni konten last minute tau. Kita fikir pun last minute tau. William. Nama dia William. Nama husband dia William. Nama wife dia Kelly, dan juga nama anak dia mungkin Smith. Saya pun tak tahu. Kalau salah, maafkan saya, tolong betulkan. And then QA kita belum habis. Apa nama husband dia? Baru cakap. Saya. William. Okay, William, betul. Apa nama anak dia? Apa pula? Aku tak tahu. Aku salah. Ini lebih baik kita tanya bagi dia kan. Sebab saya rasa memang tempat-tempat seram ni saya dah buat video 5 lokasi terseram di Malaysia. Saya nak tanya satu. Ada tak lokasi macam ni dekat Melaka? Tak pasti. Kalau ada kat Pantai Karu kan ada. Okey, sekarang saya nak bagi tahu satu benda kepada korang semua. Apa? Okey, 5 lokasi terseram saya dah buat video yang satu. Maksudnya Villa Nabila saya dah sebut dalam Villa Nabila saya dah sebut dalam 5 lokasi terseram di Malaysia. And then satu saya dah buat, Kelly Castle 2. Ada lagi 3 saya belum buat video. Yang satu terangkan semua benda dalam satu building. Maksudnya Highland Tower pun dah. So 3. Lagi 2 je. Highway dengan dekat Japan. Bukan, Highway Malaysia. And then lagi satu tu saya lupa apa nama dia. Nanti saya search balik. So sekarang korang kalau tak tahu subscribe macam mana, kita ajar subscribe dulu lah. Okay. Kalau korang tengok video ni kan, korang mesti dapat macam ni. Sabar ya. Okay, kalau korang tengok video, contohlah korang tekan je lah video mana-mana kita orang punya. Okay, korang tekan je. So internet slow sangat. Sabar lagi. Korang bawa and then kita perlu, dah lama dah kita tak buat video. 3 hari tak buat. Bukan tak buat, maksudnya kita 3 hari tu kita bagi viral. Ni korang tekan video,
Okay, ni jumpa kita orang. And then, korang kalau tak tahu subscribe and like, korang tekan je like kat sini. Bukan jap. Macam ni, okay. So, korang tekan je like kat sini ni. Nampak? Okay, korang tekan like. Nampak like? Nampak? Saya tak boleh subscribe sebab saya memang ni channel saya kan. So, kalau kau tekanlah profile ni and then subscribe kat sini. Nampak? So, kita baru ada 34 subscriber dan juga 25 video. Saya minta bantuan sangatlah, okay, untuk subscribe hingga ke 1000. Harap-harap lah. Okay, road to 50 lah. Kita tulis kat sini nanti road to 50. Okay. Janji dapat subscriber dan juga dan juga view yang padu. Sebab ini pun video ni tempat berapa view? 32 view, 20 view. Saya pun tak tahu nak buat konten macam mana untuk korang macam tu. Dan saya rasa konten seram akan banyak di channel ni, saya rasa. Sebab channel ni memang konten seram yang viral sangat-sangat, bukan konten lain. So konten lain pun bottle flip. So maksudnya saya akan buat konten seram banyak-banyak, saya rasa. Bottle flip mungkin ada tapi saya tak tahu. Tapi main aim saya adalah horror. Okay, so kita tengoklah yang mana viral lah kita ambil. Sebab horror yang 337 view. So saya rasa horror je lah boleh bantu kita untuk naikkan subscriber. Kalau boleh korang subscribe dan terima kasih atas tengok video ni. So hari ni kita akan habiskan video ni dengan cakap bye-bye. Okay, so kita jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. So kita jumpa di next video. Bye-bye.